Aku dah tengok filem The Odyssey. Dan apa aku bercakap pasal filem ni? Christopher Nolan is freaking back. And this movie is absolute cinema. Aku still tak boleh brain macam mana Christopher Nolan ni dia boleh capture every scenes yang dia buat dalam movie ni menggunakan IMAX film camera entirely. Bukan ada certain scene tu memang pakai kamera biasa lah tiba-tiba. Tak. Movie ni memang entirely shot with IMAX film cameras. Korang bayangkan film cameras yang digunakan tape ni tau. Tape. Dan bila korang nak record tu, bila dia nak record tu, dia boleh record at least 3 minutes per scene. Movie ni 2 hours and 52 minutes. Almost 3 hours punya movie. Tapi korang terasa sangat-sangat laju dan korang rasa macam cerita ni sangat fast pacing. Membuatkan korang rasa macam very intriguing untuk tengok cerita ni sampai habis. Untuk menjawab persoalan korang, The Odyssey ni cerita pasal apa sebenarnya? So basically The Odyssey ni mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Odysseus yang nak balik ke tanah air dia di Ithaka. Apa yang nak jadikan cerita? Cerita ni dia membawa kita perjalanan Odysseus dan kru-krunya selepas perang Trojan untuk balik ke Ithaka yang menghadapi pelbagai rintangan, pelbagai ancaman juga dan juga banyak gila dugaan yang dilalui oleh Odysseus ni lah. Dan setiap perjalanan tu dia makan masa selama 10 tahun untuk sampai ke Ithaka tu. Dalam masa 10 tahun tu juga dia menghadapi pelbagai rintangan, pelbagai dugaan. Dari satu pulau ke satu pulau, ke satu lokasi ke satu lokasi, dia memang menghadapi pelbagai masalah dan dugaan dan rintangan yang dia kena lalui oleh Odysseus dan kru-kru ni lah. So kepada korang yang tengok Odyssey ni kan, memang bagi aku lah personally, aku memang sarankan korang kena at least ada sedikit knowledge tentang The Odyssey ni pasal apa. Sebab cerita ni memang banyak menggunakan, memang akan ikut the material source, memang dia memang ikut sebiji-sebiji apa yang dibuat pada Homer pada berabad-abad dulu tu. So dia implement in the story. So kalau pada korang yang macam tengok without zero knowledge about The Odyssey ni, siapa karakter tu, siapa karakter ni, siapa Odyssey ni, siapa Penelope, siapa Telemachus, siapa Antonius, kan banyak gila karakter dia kan. So memang korang dalam wayang tu memang korang akan rasa sedikit lost lah. Sebab cerita ni dia memang start tu memang kita dah memang dibawa ke dunia Odyssey tu, memang bawa ke dunia Greek tu. Memang kita dapat rasakan macam kita dah dibawa ke zaman Greek tu. Kita dapat diintroduce dengan karakter-karakter baru macam karakter macam Antonius. Macam for someone yang tak kenal karakter-karakter ni, korang mesti akan rasa lost. So memang aku sarankan untuk korang yang nak tengok The Odyssey ni, please at least ada sedikit knowledge dan korang kena tahu sikit, sedikit tentang karakter-karakter ni. Sebab nanti bila korang tengok, korang akan rasa macam, bagi aku lah, for my father yang tengok dengan aku sekali, dia faham jalan cerita, tapi sebab dia ada knowledge sikit pasal cerita ni. Tapi apa yang dia buat sedikit lost sebab dia tak berapa kenal dengan karakter-karakter dalam movie ni. So memang untuk movie ni dia memang heavily memang rely on the knowledge lah, audience punya knowledge tentang Odyssey. Sebab cerita ni dia tak ada, okay kalau aku boleh huraikan, cerita ni dia bukan show saja, dia memang show and tell. So korang kena macam at least korang dah ada knowledge. So nanti movie ni dia just macam explain balik apa yang korang punya pemahaman tentang The Odyssey tu. Aku paling suka gila scene-scene yang melibatkan Odysseus dan kru-krunya bila di lautan. Kalau korang rasa dekat boat tu semua CGI yang dia bawa boat atas lautan tu, guys, korang memang silap besar. Kalau korang tengok gambar ni, dia memang legit record everything guna kamera IMAX tu sendiri dekat boat tu. Kita yang tengok dekat wayang ni pun kita dapat rasakan tau macam mana Odysseus dengan kawan-kawan dia ni, macam mana dia bawa boat tu. Kita dapat rasa macam mana kita terumbang-ambing dekat atas laut yang bergelora tu. Dan bila dia bawa dalam ribut taufan dengan hujan yang kuat, dengan guruh yang memang Cakap pasal IMAX pula, ada satu scene ni, kalau korang boleh tengok kat gambar ni, yang diorang berjumpa dengan satu creature yang giant yang sangat besar, yang bermata satu ni, aku boleh cakap scene tu memang, personally bagi aku memang scene tu paling creepy, eerie, scary dan menggerunkan lah. Memang, oh my god. Korang bayangkan ada satu scene tu, dekat yang creature tu, dia cocok tau, macam dia cocok mata tu dengan satu lembing dekat mata
Cyclops tu, dan bila dia mengerang kesakitan tu, bila dia menjerit tu, hall kita macam, aku yang tengok kat IMAX ni pun memang boleh rasa tau, dia punya jeritan tu dapat buatkan macam hall kita ni bergegar, macam vibrating tau hall tu. Ibarat macam kita berada dalam gua tu juga bersama Odysseus tu. So memang aku memang sarankan korang, please tengok dekat hall IMAX sebab korang takkan dapat experience ni dekat hall lain. Kalau korang tengok dekat hall IMAX, memang korang memang legit you pick a better option untuk tengok this movie. Ada sebab kenapa Christopher Nolan cakap movie ni memang film for IMAX. Sebab dia memang berjaya buktikan dengan penggunaan IMAX camera tu, dia dapat buktikan setiap scene dalam movie ni memang worth the IMAX camera yang dipakai. Even dipakai tape pun sekalipun, even kalau dipakai IMAX digital pun, Christopher Nolan memang buktikan diri dia boleh pakai benda teknologi yang canggih ni untuk capture every scene yang memberi makna dan memberi message yang kuat dalam movie ni. Dan apa lagi benda yang aku paling nak highlight dalam movie ni adalah performance daripada aktor dan actress dalam movie ni. First pelakon yang paling aku nak puji ialah memang Matt Damon tu sendiri sebagai Odysseus. Guys, Matt Damon deserve to be Odysseus. Matt Damon sebagai Odysseus ni, kita dapat rasa tau dia punya charismatic of Odysseus tu sendiri. Dan macam mana dia boleh jadi one of the leader yang boleh come up with a very brilliant idea untuk bawa Trojan horse tu. Yang korang boleh nampak Trojan horse yang besar tu, itu memang idea dia. Dia yang come up with the idea untuk buat Trojan horse tu. Yang kalau korang boleh tengok kat Troy 2004, sebab cerita ni sebenarnya actually dia kesinambungan kepada cerita Troy tu. Dan kalau korang boleh tengok macam mana Odysseus come up with the idea untuk buat Trojan horse tu, macam mana dia orang all the crews dengan Odysseus sendiri, dia sorok dalam Trojan horse tu dan dia masuk ke dalam ke dalam Troy. Dan waktu malam tu diorang serang hendap. Itu is basically macam mana Odysseus dia merancang untuk memenangi perang Trojan tu lah. Even bukan Matt Damon dia yang shine bright like a diamond dalam movie ni. Even the supporting actors like Tom Holland as Telemachus, anak kepada Odysseus, and then Anne Hathaway pun ada dalam movie ni yang mainkan watak Penelope as a wife to the Odysseus. Mat, diorang dua ni yang menjadi family kepada Odysseus ni, korang boleh rasa tau macam mana dia punya burden yang dia kena hadapi di Ithaka without having Odysseus kat dia punya rumah lah. Dekat rumah tu, korang bayangkan ada sekumpulan suitors yang menetap kat dalam istana tu. So dia macam diorang kena hadapi, diorang dua ni kena hadapi setiap masalah, setiap dugaan, setiap isu yang jadi kat dalam istana tu. Diorang dua ni je. So yang Penelope ni pula kena hidup tanpa suami dia sebagai raja kepada Ithaka. So macam mana dia boleh handle all the things yang jadi seorang-seorang without having a husband, without having a king of Ithaka. Memang kita dapat rasa lah. Untuk watak Telemachus ni pula, aku expect macam watak Tom Holland ni tak berapa penting lah dalam movie ni. Tapi, oh my god, setiap scene dia memang kita dapat rasa tau dia punya aura tu, macam mana dia punya kesedihan, macam mana dia punya rasa sebab, macam mana dia rasa hilang seorang ayah tu yang tak pernah jumpa pun. Waktu dia lahir, 10 tahun bapak dia hilang, dia tak dapat jumpa pun. So memang dia je yang memang dapat rasakan yang ayah dia still hidup, yang dia nak cari kebenaran, untuk dia nak buktikan yang di mana Odysseus ni still hidup. Dan benda yang aku suka juga, untuk movie ni lah dia punya storyline. Christopher punya storyline ni dia lain sikit. Sebab Christopher Nolan ni dia gunakan method non-linear method movie. So maksudnya movie tu kan memang akan kita dapat rasakan movie ni dia macam tak teratur sikit. Kita start dekat dah start dekat act 3. Tiba-tiba kita masuk ke act 1 balik. Tiba-tiba dah ada flashback act 2. Tiba-tiba act ending sikit. Faham tak? Korang faham tak? Cerita dia macam Christopher Nolan ni dia nak buat kita rasa macam confusing at first, end up dia akan pay off everything dekat final act lah. So memang untuk orang-orang yang tak pernah tengok movie Christopher Nolan ni, memang akan cakap cerita ni memang slow, macam berterabur. So memang korang akan rasa macam movie ni dah agak tak best lah untuk korang. Tapi kalau korang dah boleh adapt, korang dah boleh accept dia punya non-linear storyline ni, korang akan should be fine lah. Sebab korang takkan rasa macam cerita ni memang berterabur ke apa. Sebab korang faham memang itu yang method yang digunakan oleh Christopher Nolan. Sebab dia memang cerita ni memang takkan bagi korang rasa senang hati kalau nak faham cerita tu memang straight je, tak ada. Cerita ni memang akan berterabur
Macam ni dia, memang dia akan buat kita confusing gila-gila. Macam ni dia perah otak kita untuk fikir sebenarnya apa yang jadi ni, apa yang jadi tu, apa yang jadi ni. Ada juga kan, ada satu scene tu di mana Odysseus dengan kawan-kawan dia nak berjumpa dengan satu lagi witch ni yang bernama Circe. Oh my god, scene tu paling menjijikkan, paling membrutalkan bagi aku lah. Dan memang itu pun dianggap creepy jugalah. Bukan spoiler ini bukan spoiler. Tapi apa yang jadi dekat tempat tu di mana Circe ni dia tukarkan dia punya kru Odysseus ni jadi hutan. Tapi kita nampak lah Circe tu macam mana dia tukar macam mana watak-watak kru member Odysseus ni tukar semua kru dia jadi kita nampak lah macam ni dia masukkan tangan mulut lah macam ni dia ubah rupa muka diorang jadi macam lah. Memang nampak gila-gila lah, memang nampak practical effect gila lah. Last kali benda yang aku suka dalam cerita ni lah dia punya penggunaan CGI tu sendiri. Filem ni lain sikit daripada cerita Oppenheimer ke, The Dark Knight ke, Interstellar ke. Penggunaan CGI tu ada, tapi aku boleh cakap penggunaan CGI tu hanya minimal je. Yes, betul. Penggunaan CGI dekat watak Cyclops dengan Charybdis tu bila lalu dekat situ memang menggunakan CGI. Tapi yang aku boleh lihatkan dia punya quality of CGI tu memang nampak real gila. Dia punya pusaran air Charybdis tu kan. Kalau kau boleh nampak kat gambar ni, memang benda tu dia memang nampak real gila. Kalau kau tengok dia punya CGI dia memang cantik gila. Cuma aku tak berapa puas hati sikit dengan creature Scylla tu. Kalau korang tahu Scylla ni dia six-headed dragon. So scene tu bukan aku nak cakap dia tak best, tapi dia macam sedikit disappointed. Tapi it doesn't mean that movie ni tak best. Best gila. Tapi cuma untuk creature Scylla tu aku sedikit disappointed sikit lah. Dan satu lagi, bila Odysseus dengan kru-kru member dia berjumpa dengan satu giant, bukan satu lah, ada banyak giant-giant yang dinamakan Laestrygonians. Kalau korang ingat, semua tu ialah CGI, orang-orang yang ditinggikan menggunakan CGI. Tak, korang salah besar. Memang diorang gunakan pelakon-pelakon yang 7 kaki tinggi untuk melakonkan watak-watak yang Laestrygonians tu. So kalau boleh nampak lah, memang nampak macam giant yang pakai armor, yang memang nampak besar, nampak macam giant gila lah. Dia pergi hentam semua karakter, kru-kru members Odyssey tu memang oh my god, aku tak tahu, aku tak boleh bayang macam mana Christopher Nolan ni dia buat everything tau. Dengan tak guna sangat CGI, dengan dia boleh hire every actors yang betul-betul boleh main watak-watak macam Laestrygonians semua tu. Memang even watak Cyclops tu sendiri bukan CGI, aku boleh cakap. Dia gunakan CGI untuk yang mata lah maybe. Tapi untuk dia punya replika Cyclops tu sendiri bukan CGI. Kalau aku mengikut apa yang aku tengok lah pada interview, dia kata Cyclops tu sendiri ialah dia macam guna camera trick. Kalau kau boleh nampak kat gambar ni, kalau boleh nampak dia gunakan optical illusion tau. Macam kita boleh nampak kan ada satu tempat kalau kita pergi macam museum ke, kita boleh nampak ada satu orang ni nampak macam kecil. Tapi kalau ikut gambar ni dia kecil, tiba-tiba dia membesar. Dia macam bila dia ke kanan tu dia jadi besar. Dia macam tu lah, macam mana Christopher Nolan dia gunakan optical illusion tu untuk buat scene Cyclops tu. So itu adalah sedikit lah aku punya review mengenai filem The Odyssey ni. Dan rating aku memang obviously 5/5 stars. Dan this is one of the best film of 2026 dan dia memang worth the wait, worth the hype. Memang cerita ni dia dah announce 1 year ago pun aku memang still lagi tak sangka cerita ni dah keluar 1 year later. Dan bila aku tengok ni dia punya hasil bila tunggu 1 tahun tu memang puas gila. Cerita ni kan, lepas aku tengok movie tu dah habis, aku bayangkan aku macam ni. Aku contoh ni aku kat wayang kan, lepas dah habis movie tu aku macam ni. Macam tu lah aku punya reaction waktu dah habis wayang tu. Memang aku memang speechless, memang cerita tu memang mind blowing, memang satu reaction aku boleh cakap pasal movie ni lah, I'm drowned by its beauty, by its poetic storyline, memang best gila. So kepada korang yang dah tengok cerita Odyssey ni, korang boleh komen kat bawah macam mana korang punya reaction dan korang punya tanggapan lah tentang movie ni. So jumpa lagi pada video akan datang. Thank you.